So hari ni hari Isnin. Hari ni hari Isnin. We are going to UTM. Sebab ada volunteering work. So this probably gonna be 1 week vlog or 1 day vlog or volunteering experience vlogs. Tapi tengoklah kerajinan nak mengedit. Tapi nanti kita tunggu Lena. Bye. Guys. Masya Allah. Aku pakai spek hitam yang double kan. Halo, sunrise. Okay guys, sekarang ada apa kat sini Zaida? Ada mie. Okay. Bukan popiah. Tu benda lah ni. Donat lah, popiah. Karipap. Air. Teh bunga. Hari ni nak buat apa? Volunteer ajak budak-budak form dia. Saya kakak dengan abang Pesi kat sini. Sebab tak ada orang kakak, ada abang seorang kat sini. Okey, mereka semua ni memang ambil khusus AI. Meaning that Bachelor in Computer Science, specialized in AI. Okay. Dah pergi je. Okey, bangun. Pregnant first month apa yang dia suka beli? Pregnant second month apa yang dia suka beli? So from there dia predict, oh this one dia tengok pattern actually I see wrong. Sorry, I couldn't hear. Macam kamera efek. Dekat ke mah. Siso apa? Joget-joget. Ayun-ayun. Bahasa Sarawak. Ayun-ayun. Segini. Kaca je. Aku bila kalau lempang. Face yang paling penat sekali. Padahal tak jaga budak pun. Dia duduk. Kalau aku tadi tidur. Ni rambut. Baik. Kau ni ada saka ke? Makan macam ada saka. Rasa seronok. Seronok belajar benda baru lah. Coding hari ni. Saya sangat berminat dengan coding juga hari ni. Okey, Saya rasa macam excited lah belajar benda baru ni. Yang tak pernah tahu pun dulu rasa serabut, tak minat, tapi sekarang ada lah sikit-sikit rasa minat. ada minat sikit adalah dapat cahaya sikit kot. So ni contohlah robot yang digunakan sekarang. Dan yang lain-lain ini sebenarnya lebih kepada besi ni sebenarnya sangat apa ni strong rasanya dia buat aircraft pun pakai besi macam ni sebenarnya. Kita orang boleh buat robot ni, kita pakai coding, ajar dia untuk contoh ikut dinding tu, kena bergerak ikut dinding tu, and then suruh dia belok kanan, belok kiri, suruh dia pergi sembunyi. Kalau ada apa Kawasan gelap. Obstacle. kalau ada obstacle dia stop macam tu. Macam tu je lah. Okay, so kita orang minta maaf untuk session hari pertama. So besok kita jumpa lagi. Kita akan cuba perbaiki lagi insyaAllah. The next day. Hey, good morning semua. So this is day 2 AI for Youth. So currently we are waiting for Lina. And what I'm going to talk semalam punya experience is it's a good experience. Semalam ada lecture dengan kita orang. Hari ni probably she's not gonna be there for us sebab dia ada something for the pagi punya session. So we are gonna handle that program 100%. So let's see what's gonna happen today. Bye.
Now we are with Dina, guys. Yes. We are going to university. Berapa dah? 7.50 dah. Okay, so ni sarapan kita orang hari ni. Here we are. So topik kita hari ni is image classification. So image classification ni, kalau korang dengar, korang rasa apa maksud dia? Image, classifykan image. Tak payah kot rapat-rapat. Tak payah. Aib lah, aib. Untuk extension ni semua nanti akan ada buka dekat LTF juga. Jadi akan tolong bukakan. Nak rumah, kalau awak dah tahu, saya nak terus kita tak gambar lain selain awak training. Sebab tu kita ada gambar train dengan training. Trend dengan testing. Train dengan testing. Sekarang pukul 11 kot. 11. Korang menunggu waktu makan, lapar. Korang dah siap ke? Dah, diorang tengah fikir apps apa. 3. Sama. Catch the ball. Bagilah normal tadi automatic. More lah. Malam kita belajar more aja, betul? Yeah. We're trying to add more. Kita buat seperti contoh item recognition screen yang pertama. Kemudian dia adanya recycle percentage, dia akan bagi info-info tentang kesemuanya. Betul. Okey. Bawah tu dia tulis percentage lah. Dia kena botol, dia punya Accuracy kan? Confidence level lah. confidence level. Confidence level dia. Orang tak panggil pun. Dia tahu mungkin jadi. Dekat gambar. Navigation lah. Dia baca kita punya mungkin mata, dahi, pergerakan eyebrows kita punya smile line. Kita belajar benda baru sebab kat sekolah kita ambil course SK. Dan bila kita buat coding tu, kita boleh run, kita tak dapat hasil dia. So kat sini kita orang boleh run and boleh tengok kita hasil dia dekat aplikasi yang kita orang buat. So bagus lah. Tapi seronok tak dapat buat apps macam ni? Seronok sebab sebelum ni saya tak pernah tahu macam mana nak buat. Okey. Saya lepas belajar tu, macam ni buat dia. Kan boleh hasilkan apps yang macam ni awak tahu guna dalam phone kan? Baru tahu. Nak bentangkan kita orang punya projek. Hari ni kita orang buat filter, face filter. Nama dia face mesh. So nak develop. Nampak macam mudah je kan? Dalam telefon semua dah ada, betul tak? Kan? Okay, nice. Ada soalan? Ada soalan? Ada soalan? Yang sana. Dan ini pemandangan daripada basikal kami. Dan aplikasi ini yang bertajuk Mathematic Quizzes. Doktor cuba tekan ni. Wah, aku buka jadi Doktor cuba tekan ni. Atas ni. Okay. Orang akan buat pembentangan tentang copy voice. Kita orang buat copy voice, iaitu macam kita bercakap dan apa yang kita cakap tu dia boleh terus letak kat sini. Agak-agak siapa ni? Siapa punya group ni? Siapa punya apps? Agak-agak kau tahu ni. The best. Number 1. Sebelum kita berakhir, saya just nak ucapkan terima kasihlah kepada semua peserta yang hadir, bagi komitmen, kan, cuba belajar bersama-sama dengan kami di sini. Mak, kalau macam ni rupanya aku. So
boleh 01110. Dah lah bagi nombor telefon tu. Please subscribe, like kat mana-mana.